Tahukah anda, masih ada yang keliru tentang calon kegemaran mereka mengikut parti? Pengundi Sabah harus berani dan tegas dalam memilih calon yang berpengalaman serta mempunyai latar belakang pendidikan agar mereka lebih mengenali calon-calon yang bertanding di setiap kawasan. Menurut Institut Darul Ehsan IT, data menunjukkan jumlah pengundi atas bakal merekodkan 71.2% pada pilihan raya umum Dewan Undangan kali ini. Situasi ini menyebabkan pengundi lebih cenderung menilai calon berbanding parti politik bagi menghargai sumbangan mereka kepada masyarakat setempat. Kajian ini menunjukkan bahawa pengundi atas bakal terdiri daripada golongan muda adalah sebanyak 35.2% berumur 18 hingga 30 tahun, manakala golongan pertengahan telah mencatatkan 40.1% berumur 31 hingga 50 tahun, sekaligus merupakan kumpulan tertinggi dalam kalangan pengundi di Sabah. Selain itu, majoriti pengundi terdiri daripada golongan pekerja sendiri yang mencatat 39.0%, diikuti pekerja sektor swasta sebanyak 15.3% berdasarkan profil pengundi. Penduduk yang menetap di kawasan pantai barat pula diangkalkan sebanyak 55.1% dalam kalangan pengundi atas bakal. Antara tekanan yang dihadapi ialah isu kos sara hidup dan peruntukan pembangunan negeri Sabah yang sering menjadi faktor utama kepada pengundi dalam menangani jurang kemaslahatan rakyat serta menstabilkan ekonomi negeri dalam jangka masa panjang. Kesimpulannya, pengundi atas bakal lebih cenderung menilai calon berbanding parti politik bagi memastikan mereka benar-benar menunaikan janji dalam melaksanakan tugas dan peranan sebagai wakil rakyat untuk tempoh 5 tahun akan datang.